Hai Cik 1 Minit hari ni. Okey, hari ni saya nak kongsikan apa perkara yang kita perlu buat sebelum balik kampung. Yelah, raya kan dah dekat, betul tak? Jadi, bila nak balik kampung tu, kita nak pastikan perjalanan kita tu selamat dan berjalan lancar. Okey, yang pertama tolong cek keadaan tayar kereta kita tu. Pastikan tayar kereta kita tu angin cukup, bunga pun cantik, tengok tarikh luput tu masih elok ataupun masih boleh digunakan ke tak. Jangan balik kampung dalam keadaan tayar yang botak atau berisiko pecah. Kalau ada kerek ke, ada apa-apa yang tak normal dekat tayar kita tu, tolong pergi settle dengan cepat sebelum kita bertolak pulang. Sebab kita tak nak kalau tayar kita ada problem, memang kita akan terkandas di tepi jalan ataupun dalam perjalanan. Dan tolong ingat, kita nak balik hari raya ni. Hari raya ni ramai orang nak balik. So agak-agak cukup tak foreman ataupun towing yang ada tu nak cover. Jadi sementara kita nak tunggu foreman ke nak tunggu towing sampai tu, memang akan memakan masa yang agak lama. Jadi pastikan perjalanan kita berjalan lancar. Yang kedua, tolong cek minyak enjin dan air radiator kita. Pastikan minyak enjin kita ni masih dalam mileage yang betul, dalam isi padu dia pun masih lagi cantik, tak kurang, dan pastikan warna dia tu masih cantik, bukan hitam pekat lah. Okey, kemudian air radiator tu pastikan cukup. Tolong cek spare tank dia, dalam tangki dia. Lepas tu tolong pastikan tak ada karat. Kalau ada karat dalam sistem tu, kita buka penutup cap tu kan, kita tengok oh ada karat lah, ataupun karat tu agak teruk, tolong sebelum balik kampung pergi settle dulu, pergi servis, pergi buat apa yang sepatutnya. Sebab dua benda ni sangat penting untuk memastikan enjin kita tu sempurna atau boleh berfungsi dengan baik. Sebab kita tak mahu berlaku breakdown. Kalau berlaku breakdown kat tengah jalan tu, anda sendiri mau ingat lah. Nombor 3, tolong cek bateri kereta anda. Pastikan bateri kereta anda tu dalam keadaan yang baik. Sebenarnya simple je. Nombor 1 adalah anda tengok dulu, anda tengok dia punya tarikh. Bila tarikh anda beli bateri kereta tu. Biasanya bateri kereta ni untuk musim-musim sekarang ni lebih kurang setahun setengah, macam tu lah dia punya average. Kalau boleh pakai lebih kurang 2 tahun lebih tu, memang itu rezeki anda lah. Jadi kalau dah lebih setahun anda guna, tolong pergi mana-mana kedai, cek dulu dia punya bateri health. Kalau kesihatan dia tu elok apa semua, tak perlu pakai. Okey, lepas tu kalau bateri tu ataupun kereta kita bila kita start tu dah mula menunjukkan tanda-tanda ada masalah dengan bateri tu, tolong jangan pakailah. Minta tolong cari modal, buatlah macam mana, pergi tukar bateri yang baru. Sebab penting, kalau bateri rosak, nak cari bateri tengah-tengah malam ni ataupun dalam perjalanan nak cari bateri dengan cepat memang susah. Okey, nombor 4, tolong cek semua lampu yang dekat kereta. Lampu besar ke, lampu kecil, fog lamp bawah ke, signal ke, ataupun lampu dalam kereta. Sebab lampu ni penting, bukan sekadar untuk kita tengok apa semua, tak. Penting untuk orang pemandu lain tu tengok kita juga. Terutama lampu signal ni, bila lampu signal kita mati, bila kita nak membelok, kalau orang tak tahu, dia boleh langgar kita lah. Jadi nampak tak? Sebelum jalan jauh, tolong cek semua lampu yang ada dekat kereta kita. Nombor 5, brake. Brake ni, kalau brake kereta anda tu, kalau bila kita tekan brake tu dah mula rasa luar biasa. Maksudnya bila kita tekan tu, dia mula rasa macam agak ke dalam ke, kurang grip, kurang lekat ke, itu memang anda dah kena, dia punya simptom tu anda dah kena pergi bengkel untuk check. Tolong cek sistem brake. Kalau sistem brake tu dah ada bunyi pun, tolong pergi cek. Ini memang sangat bahaya. Sebab bila kita berjalan nak balik kampung nanti, kereta banyak, kita tak tahu bila berlaku brake emergency ke, bila berlaku sesuatu yang memerlukan kita tekan brake, dan brake tu kena berfungsi dengan cemerlang. Maksudnya bila kita tekan brake tu, kereta tu kena berhenti. Kalau brake tu ada problem, kita tekan brake tak berhenti, apa berlaku? Boleh menyebabkan berlaku kemalangan kat kita. Jadi kita tak mahu berlaku benda ni. Jadi brake ni tolong cek. Janganlah nak macam boleh pakai lagi. Jangan. Okey, yang keenam, barang-barang kecemasan lah. Contoh jumper, kit kecemasan, segitiga lampu kecemasan tu. Lepas tu tayar spare. Tayar spare ni penting. Ramai orang tak peduli. Tayar spare ni tolong pastikan pertama tak kerek, tak bengkak. Sebab tayar spare tu dia berada kat dalam tu. Jadi dia hujan panas ataupun panas sejuk, kita tak tahu getah dia tu jadi macam mana. Jadi kalau tayar spare tu tengok dah mula kerek apa semua, tolong cari tayar spare yang lain, gantikan. Kalau tayar spare tu tak ada angin, tolong pergi pump angin. Maksud saya, selain daripada 4 biji tayar kereta yang kita gunakan, tayar spare ni pun penting tau. Jadi tolong jangan abaikan. Tolong pergi buka bonet, tolong cek tayar spare tu, pastikan tayar spare tu boleh berfungsi dengan cemerlang. Nombor 7, yang paling penting ni sebenarnya planning kita. Planning kita bila berlaku kecemasan. Maksud saya, bila kita nak balik kampung tu, kita dah kena ada dalam otak kita planning. Kalau berlaku kecemasan, apa aku buat, siapa aku boleh hubungi, siapa aku boleh panggil, mana aku boleh pergi. Ni nombor 7 paling penting. Sebab apa? Kita dah tahu perjalanan kita tu daripada A ke B. Contoh daripada Ipoh nak pergi Alor-Star. Jadi kita dah tahu jalan mana yang kita akan lalu. Dan sepanjang jalan tu ada banyak bengkel. Jadi kalau boleh, pergilah search, tengok mana bengkel yang kita boleh capai lah.
seandainya berlaku kecemasan, nombor telefon mana yang kita boleh hubungi seandainya berlaku kecemasan semasa dalam perjalanan kita tu. Kita nak balik kampung dengan seronok, kita tak mau stres, tak mau ada masalah. Kita nak pergi balik kampung dan balik semula ke rumah kita dalam keadaan yang lancar dan selamat. Jadi kalau boleh tolong cek 7 perkara yang saya cakap tadi. Dan kalau anda suka video saya ini, tolong like, follow dan share.